Hello guys, so kali ni aku nak share dekat korang persoalan yang aku ada. Aku tak ada sebarang knowledge in 3D modeling, design and 3D printing. So the challenge is macam mana untuk aku start 3D printing. Boleh tak someone yang tak ada knowledge, zero knowledge pasal 3D printing and 3D modeling ni start buat 3D printing. So lepas aku Google and aku search, ada beberapa software yang aku rasa boleh guna for you guys as a beginner, particularly in 3D modeling and design. Apa yang aku jumpa is this one website, nama dia 3D SketchUp. Aku rasa benda ni bagus untuk korang yang nak mencuba 3D design from scratch. Maknanya korang nak mencuba print a square, rectangle or circle and nak mencuba print alphabet. So kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana aku 3D print just a simple keychain using alphabet. Dan macam aku mention tadi, 3D SketchUp. So aku nak start tunjuk dekat korang macam mana aku design menggunakan 3D SketchUp. So ini dia 3D SketchUp website web browser version, and dekat sini aku just import sahaja sampel yang dapat daripada online on Alphabet, and aku arrange and aku letakkan satu bar dekat bawah untuk connectkan ke semua Alphabet tu. So bila print dia still in one object. Alright, so habis design from 3D SketchUp, apa yang aku buat next is untuk export file ni dalam bentuk STL dan convert dia dekat dalam file 3MF. After aku dapat dalam format 3MF, aku masukkan dalam Bamboo Studio. Dan ini proses dia lah. Lepas aku dapat file STL tu, and then aku proses dan aku masukkan dekat dalam Bamboo Studio. Ini adalah preview untuk sebelum print objek ni. Dia dalam function prepare, and then dekat preview ni korang boleh nampak ini after effect lepas aku slice objek ni lah. So korang boleh tengok dia dah prepare semua details yang diperlukan sebelum aku masukkan dekat dalam 3D printer. So lepas tu aku print dekat dalam 3D printer, and then inilah hasil dia. Selain daripada gunakan apps untuk Bamboo P1S ni, aku juga boleh gunakan SD card. So lepas aku copy dekat dalam SD card and biarkan dia print. Dan inilah hasil dia selama lebih kurang 19 minit. So, final product is macam ni. Very very simple, very very easy to use, sangat-sangat senang diguna. Dan walaupun ada defect sedikit, tapi aku rasa tu boleh improve dengan setting dekat nozzle temperature. Mungkin masa aku set up tu tak berapa panas. So, ada sedikit defect lah. So dia something yang aku boleh improve, tapi overall aku boleh kata close to 100% macam apa yang aku nak lah. So kalau korang perlukan 3D printing service dekat Ericeras, korang boleh bagi tahu aku DM, and aku akan cuba arrange for 3D printing service untuk korang. So itu saja. I'll see you guys on the next video.